Okay, Cik Harina tanya kalau mau jual macam mana tu, nak jual emas dekat public gold. Maksudnya kita dah beli emas dan kita nak jual balik emas tu macam mana. Jadi ada dua cara untuk jual emas public gold ni. Yang pertama adalah emas fizikal yang kita dah beli dan kita simpan sendiri. Bila emas ni ada di tangan kita, jadi mudah saja kita nak jual. Pergi saja dekat branch public gold yang ada di seluruh Malaysia ini. Setiap negeri ada. Dekat Sabah ada 2, di Tawau dan di Kota Kinabalu, dan di Sarawak pun ada 2, di Kuching dan di Miri. Jadi tuan-puan boleh bawa saja emas fizikal ini ke mana-mana branch dan jual ikut harga PG buy dekat aplikasi public gold. Cara yang kedua, kalau tuan-puan ada simpan emas dalam akaun Gap, tuan-puan dah ada simpanan dalam akaun emas ini, ada baki kita nak jual, tuan-puan boleh saja klik butang sell dekat aplikasi ini dan jual atas talian sahaja. Jadi tuan-puan tak perlu pergi ke branch, tak perlu pergi walk in ke branch. Jadi tuan-puan boleh saja jual atas talian dan duit akan masuk dalam masa 24 jam hari bekerja. Kalau jual pada pagi, dia akan masuk pada sebelah petang hari yang sama. Contohnya tuan-puan nak jual 1 dinar ataupun 10 gram. Tuan-puan tengok dekat aplikasi, tuan-puan pergi dekat shop dan tuan-puan boleh tengok harga PG buy. Untuk 10 gram, harga jual pada hari ini RM4,540. Tuan-puan boleh jual, bawa ke branch public gold. Ataupun 1 dinar, tuan-puan boleh tengok PG buy harga RM1,929. Ini untuk emas fizikal yang ada di tangan. Okey, untuk tuan-puan nak jual dekat akaun Gap, tuan-puan boleh pergi dekat Gold Accumulation Program dan klik sell. Ataupun dekat home tadi, tuan-puan boleh klik sell dan boleh tengok harga semasa, iaitu 459 pada hari ini, iaitu 5 bulan 6 2025. Tuan-puan masuk saja tuan-puan nak berapa ringgit. Tuan-puan nak RM1,000 ataupun tuan-puan ikut gram. Tuan-puan nak jual 1 gram, 2 gram dan sebagainya. Tuan-puan yang belum ada akaun emas Gap, tuan-puan boleh tengok pin video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bimbing dan ajar tuan-puan. Daftar tak perlu bayar, tak ada cas, tak ada yuran tuan-puan. Dan jangan lupa follow, komen, share video ini dan share kepada rakan-rakan yang lain.